Hari ini adalah hari pertama Spider Sonic. Akhirnya ada sekolah untuk Spider Sonic dan semua rakannya. Adakah kita akan lulus semua kursus untuk mendapatkan kostum Spider Sonic legenda? Jom kita mulakan. Cepat, cepat, cepat. Hari persekolahan yang hebat seperti ini akhirnya tiba. Sebab hari ini hari sekolah Spider Sonic. Ya, aku akan jadi seorang adiwira. Hebat, akhirnya ada sekolah untuk jenis adiwira macam ni. Tapi aku nampak beberapa benda pelik yang aku kena periksa. Baiklah, pertama sekali, kau ke Shadow? Apa yang kau dah buat sampai jadi macam ni lepas bersimbiosis? Ya Sonic, betul tu. Sekarang aku dah jadi simbian dan aku akan dapat ijazah universiti. Kau ni memang menyedihkan, sampai baju pun tak ada lagi. Memang loser lah kau. Macam ni kau takkan dapat masuk sekolah. Oi, hormat sikit. Memang betul pun. Aku tak ada baju, aku takkan dapat masuk Knuckles. Knuckles, baju Spider Knuckles kau memang gempak. Boleh pinjamkan aku? Alahai Sonic, janganlah buat hal. Kau datang ke sekolah tanpa baju adiwira. Macam ni kau memang tak boleh masuk kursus pertama pun. Aku tak boleh tolong sebab baju ni mak aku yang buatkan. Takkan mak aku tak boleh buatkan satu untuk kau juga? Ya, tapi mak aku dah dimusnahkan oleh puak kau. Tak apalah, aku pergi dengan Tails. Dia kawan baik aku yang sebenar. Tails, kau akan bagi aku baju kau atau tolong aku buat satu kan? Macam ni Sonic, baju aku ni dari lycra khas, bula semula dan aku memang tak ada lebih. Aku memang nak tolong kau tapi sekarang ni aku tak boleh buat apa-apa. Aduh, Tails, tunggu kejap. Kau ni Amy, kau dah besar dan baju kau memang cantik gila. Mutasis Sadiq. Kalau kau nak, aku boleh buka dan bagi kau pakai jadi kau boleh masuk sekolah. Macam ni, aku sangat hargai Amy. Tapi baju tu memang tak muat untuk aku. Itu baju perempuan. Jadi aku harap kau jumpa baju kat mana-mana. Sebab kalau tak, kau tak boleh masuk sekolah. Dan aku dah pergi dengan kau, kecap. Aduh, aku pun nak juga. Tapi macam ni memang tak boleh. Macam ni, korang semua kumpulan simbiot. Sepatutnya simbiot ni musuh Spider-Man. Macam mana korang nak masuk sekolah? Aku ketua kumpulan simbiot. Memang mungkin kita takkan naik banyak kelas, tapi aku yakin simbiot baru kita, Shadow, akan jadi raja simbiot. Kau akan nampak nanti. Korang tak ada simbayon untuk aku ke? Sebab akhirnya kira macam pakaian juga. Kami dah bagi simbiot tu pada Shadow. Dia pilihan kami. Kau cari je yang lain. Bodoh. Aduh, mak oi. Teruknya aku ni. Aku perlukan pakaian dan... Tunggu kawan-kawan. Aku tak pasti korang faham konsep Spider Sonic. Tapi dia tu adiwira. Bukan secara literal jadi seekor laba-laba. Apa benda ni? Diam, jangan rosakkan ilusi kami. Kami nak masuk sebagai laba-laba. Itu saja. Kenapa? Kami ni hodoh ke? Kau geli ke tengok kami? Kalau macam tu, kau tahan sajalah, bodoh. Bukan, sebenarnya aku datang nak tengok kalau korang boleh gigit aku. Korang tahulah, supaya aku boleh masuk sekolah dan sebagainya. Mula-mula kau hina kami, lepas tu kau minta tolong pula. Pergi main jauh-jauh. Aduh, sebenarnya korang betul. Maaflah, sial betul. Ini korang semua, ya Allah. Ini kumpulan penjahat. Apa hal ni? Korang terima aku dalam kumpulan korang tak? Aku perlukan kostum. Tak, kami ni Spider Sonic. Kami bunuh orang, bukan tolong orang. Kalau kau nak kuasa atau kostum kami, baik kau berambus dari sini sebelum kami habiskan kau, loser. Aduh, sial betul. Ini macam buat projek kertas malam sebelum hantar. Ini Cikgu Iron Man Sonic ya. Dia mentor kepada Spider-Man. Ini, boleh tak kau tolong aku dapatkan kostum? Kalau tak, aku tak boleh masuk sekolah. Baiklah Sonic, sebenarnya aku memang lemah dengan orang macam kau. Nampak jelas kau ada potensi besar untuk jadi Spider Sonic yang hebat. Jadi aku akan bagi kau kostum itu. Tapi hanya jika semua orang yang menonton video ini tekan like, langgan saluran, aktifkan loceng dan tulis perkataan Spider Sonic di ruangan komen. Ya Allah, banyak betul syaratnya. Tapi aku perlukan semua itu untuk masuk. Jadi kawan-kawan, aku percaya pada korang. Cepat, mulai sekarang kau hanya ada 20 saat untuk tekan like, langgan saluran ini dan aktifkan loceng. Untuk dapatkan kostum Spider Sonic, kalau kau tulis perkataan Spider Sonic di ruangan komen, kau pun boleh dapat kostum hebat tuh. Jadi kalau aku jadi kau, aku akan cepat. Sebab masa kita hampir habis. Tidak. Ini memang luar biasa. Aku ada kostum Spider Sonic ya. Dan bukan itu saja, ini bukan kostum biasa sebab semua orang sangat menyokong video ini. Jadi, kostum ini akan jadi lebih hebat setiap kali kau lulus satu kursus. Jadi, apa lagi yang kita tunggu? Mari mulakan kelas. Aku sudah bersedia.
Baiklah. Selamat datang semua ke kursus pertama di sekolah Spider Sonic. Kursus pertama ini sangat mudah dan semua yang jawab dengan betul akan lulus. Soalannya ialah, apakah perkara paling penting untuk Spider Sonic? Seorang wira seperti kita, apa yang perlu diambil kira sebelum apa-apapun? Aduhai, soalan ini susah juga. Saya rasa saya akan biar orang lain jawab dulu, jadi saya boleh fikir jawapan yang baik. Saya mesti lulus kursus ini, apa cara sekalipun, supaya saya boleh perbaiki kostum saya. Mari kita mulakan dari belakang. Jadi apa yang kamu semua nak kongsikan? Yang paling penting ialah kita ada sebanyak mungkin tangan supaya kita boleh gunakan kuasa simbiot kita untuk bercabang dan capai sejauh mungkin. Apa jawapan kau tu? Macam mana kau boleh masuk sekolah ni? Kau gagal. Saya rasa yang paling penting ialah makan orang macam tu. Ya, telan semua orang. Apa ni? Kau ni bodoh ke apa masalah kau? Itu bukan jawapan yang betul. Kau gagal. Saya rasa yang paling penting untuk kita ialah makan serangga kan? Lagipun kita ni labah-labah dan kita makan serangga. Ya, betul. Makan serangga. Tapi kau tahu tak yang Spider-Man tu seorang adiwira, bukan laba-laba. Kau dah separuh berubah. Apa ni? Kau gagal. Perkara paling penting untuk seorang wira seperti Spider-Man ialah lakan-lakannya. Jangan pernah tinggalkan sesiapa pun. Wah, jawapan tu memang bagus, Amy. Kau lulus, tahniah. Bagi saya, perkara paling penting ialah makan orang. Tapi saya kena cakap benda lain pada cikgu. Jadi perkara paling penting ialah selamatkan orang, saya rasa. Wah, tahniah. Itu antara jawapan terbaik yang ada. Kau lulus, Shadow. Jadi perkara paling penting untuk seorang Spider-Man ialah kekuatan. Entahlah. Maksud saya tahu ia adalah kekuatan, tapi asalkan kau gunakannya untuk kebaikan. Jawapan itu tidak lengkap, jadi kau gagal. Gagal, Knuckles. Perkara paling penting untuk seorang Spider-Man ialah kostum. Semakin hebat kostumnya, semakin hebatlah wira itu. Lebih banyak alat teknologi dan lebih banyak kemahiran. Ya Allah, Tails. Aku jangka benda ni daripada sesiapa saja, tapi bukan daripada kau. Kau gagal. Kostum tidak menjadikan seseorang itu wira. Tindakannya yang menjadikan dia wira. Jawapan itu teruk. Baiklah, mari kita teruskan dengan pelajar terakhir. Aduh, aku tak tahu nak cakap apa. Semua jawapan yang bagus dah disebut. Yang buruk pun sama. Ayo, fikir. Tunggu, aku rasa aku dah dapat. Perkara paling penting untuk seorang Spider-Man Sonic ialah dengan kuasa besar datang tanggungjawab yang besar. Ya Allah, aku rasa nak menangis sebab terharu. Ini jawapan terbaik yang aku pernah dapat. Kau lulus. Kostum kau akan menjadikan Spider Sonic, Spider Winnie dan Venom Shadow lebih hebat. Kamu semua lulus ke tahap kedua. Jom kita pergi. Ya. Oh, aku memang tak sabar nak tengok kostum baru aku. Baiklah. Selamat datang semua ke tahap kedua sekolah Spider Sonic. Dalam kursus ini, kamu semua perlu datang ke bahagian bandar yang musnah sepenuhnya ini dan selamatkan seramai mungkin orang yang kamu boleh. Terdapat 10 orang semuanya yang bersembunyi dan cuba untuk terus hidup. Siapa yang berjaya selamatkan paling ramai akan mendapat tiket ke kursus terakhir. Sempurna. Saya benar-benar faham dan lebih-lebih lagi sekarang dengan sut baharu saya yang telah dinaik taraf, saya sangat sukakannya. Diamlah bodoh. Saya pun ada sut saya yang telah dinaik taraf dan saya akan ambil gelaran itu. Diam! Gelaran itu akan jadi milik saya. Yelah, kau memang nak sangat kan? Saya akan selamatkan kesemua 10 orang itu dan tak akan tinggalkan seorang pun untuk kamu semua. Saya nak makan mereka, tapi tak apalah. Tengoklah kalau saya boleh selamatkan mereka. Kurangkan cakap, masa dah mula. Saya tak ada masa nak bazir jom-jom ya. Ada 4 orang dalam bahaya dan yang itu di sana adalah salah seorangnya. Jom. Itu dah diamankan dan diselamatkan. Ya, saya dah selamatkan 1. Jom. Akan jadi sangat susah nak cari yang lain. Sial betul. Mungkin kat sini, aduh, semua ni dah hancur teruk. Jom. Saya kena selamatkan seorang lagi. Ada 10 orang dan saya tak boleh selamatkan seorang saja. Mari tengok, di belakang batu-batu ni, wah, ada 2 orang kat situ. 1 dan 2. Bagus, dah 3 orang yang saya selamatkan. Jom. Saya tak boleh keluar dari kawasan ni dan saya kena selamatkan mereka. Jom, yang ni kat sini, dah 4 orang. Dengan ni, dah hampir separuh. Jadi, saya dah hampir siap dan masa pun dah tamat. Semua dah berjaya diselamatkan. Mari tengok apa yang berlaku. Jom,
Jom, saya kena selamatkan semua orang. Yang ini, hebat, dah selamat. Jom, dah satu orang saya selamatkan. Mari tengok, yang ini mesti dah diselamatkan oleh si bodoh yang satu lagi itu. Jom. Saya kena selamatkan sekurang-kurangnya 4 orang. Mungkin tak sini? Tu dia, saya selamatkan yang ini. Jom, dan saya balik ke kawasan. Hebat, dah 2 orang. Jom, saya kena cari 2 lagi sebelum terlambat. Hebat. Yang ini di sini, dan yang ini di sini pun dah selamat. Oh, dah jadi 4. Yang ini pun mesti Spider Sonic bodoh dia selamatkan. Tapi dia takkan sempat selamatkan 4. Jadi, aku balik dulu. Ya. Mari, tengok siapa yang aku boleh selamatkan. Tidak, juruterbang kapal terbang ni dalam keadaan sangat teruk. Jom. Baiklah, aku dah selamatkan dia. Dah 1. Sekejap, dia nampak ada rompakan di sana. Berhenti. Takkan ada rompakan selagi aku ada di sekolah. Cik, jangan bergerak. Hebat, aku dah selamatkan dia. Dah. Ya, jom, ya. Rasakan itu dan itu. Ya. Mari kita. Keluar kamu semua. Aduh, saya dah selamatkan 2 orang. Dan saya tak sempat nak selamatkan sesiapa lagi. Ambil itu supaya kamu berhenti kacau, si bodoh. Aduh, walaupun saya dah kehabisan masa, saya kena balik ke kelas. Saya dah selamatkan 2 orang. Sudah tentu. Baiklah. Kelas dah pun tamat dan saya sangat kecewa. Sebab kamu berdua, tak seorang pun yang berjaya selamatkan sesiapa. Tapi 10 manusia dah pun diselamatkan. Spider Amy dah selamatkan 2 orang. Ya, saya tahu. Memang ada bagus tapi tadi ada rompakan. Saya kena hentikan dulu dan saya dah tak sempat lagi. Betul tu, bagus sangat. Tapi Venom Shadow dah selamatkan 4 orang. Terima kasih sebab mengakui ya, Profesor. Saya yakin saya akan naik ke tahun ketiga. Ya kawan, memang aku akan naik ke tahun ketiga bersama Spider Sonic. Dia pun telah selamatkan 4 orang juga. Ya, Venom Shadow. Nampaknya kita akan jumpa di tahun terakhir nanti dan di situ kita akan buktikan siapa yang terbaik. Jadi, mari kita mulakan. Dan dengan penambahbaikan kostum yang baru, ya. Aku pun akan ada penambahbaikan juga. Perhatikan baik-baik. Baiklah. Selamat datang ke kursus Spider Sonic yang terakhir dan penentu. Aku nampak kamu berdua, bukan serigala yang paling hebat, telah berevolusi bentuk kamu. Oh ya, sekarang aku benar-benar bersedia untuk mengalahkan si Domo ini. Bentuk aku juga telah banyak bertambah baik dan aku rasa jauh lebih berkuasa. Aku rasa aku boleh lakukannya. Baguslah, sebab semuanya akan diputuskan dalam satu pertarungan, 1 lawan 1 di tengah-tengah bandar. Siapa yang paling kurang menyebabkan kerosakan dan paling kurang makan orang? Sudah tentu, siapa yang kalahkan musuhnya, dialah yang akan dapat gelaran itu. Kamu semua sudah bersedia? Kau akan kecundam. Aku lebih besar dan lebih kuat. Dan aku jauh lebih pantas dan lincah. Kau akan lihat nanti. Biarlah pertarungan bermula. Dalam 3, 2, 1, mari kita masuk. Dan sebab aku lebih pantas, aku serang dulu. Sekarang. Dan ayuh, helikopter, tolong aku. Begitu aku suka. Hidupkan aku semula untuk perjalanan. Itu dia. Bersedia untuk menyerang. Itu dia. Ketinggian cukup. Dan aku pergi. Dengan apa aku akan menyerang dia? Aku rasa aku tahu. Ayuh, drone, tolong aku. Dan mari kita selesaikan ini. Ya. Ayuh. Sekejap. Aku rasa banyak kehadiran. Tidak. Dia telah memanggil kawan-kawan simbiotnya. Ayuh. Drone, tolong aku habiskan simbion-simbion ini. Aku dah bersedia. Itu dia semuanya. Sial kamu semua. Ayuh. Aku kena buat serangan yang boleh sakiti semua. Ayuh. Itu tak cukup. Ya. Kau juga, ular merah jambu, sialan. Ayuh. Ya, cuba ini. Impact Sonic. Aku pergi. Itu dia dalam bentuk besarnya. Dengan mengambil warna aku, dia sedang menyedut tenaga dan semangat aku. Aku akan hapuskan kamu semua. Ya, baiklah. Aku dah kalahkan salah seorang dari mereka. Tapi ini baru saja bermula. Ini pertarungan yang sangat rumit. Aku tahu kau takkan main secara adil. Siap curi tenaga aku lagi. Ya. Keluar dari jalan aku. Ya. Mari. Ya, ambil pukulan itu. Dan ini. Cuba ini sekarang. Sudah. Mari. Aku akan lepaskan diri dari cengkaman kamu yang bodoh.
Lepaskan aku, sial. Jadi kau guna simbion kau. Itu tak cukup. Drone, mara ke depan. Lindungi aku dari mereka. Dan sekarang, masa untuk tamatkan, bos. Mari sini. Kau dah lepaskan semua kuasa kau, tikus kotor. Cuba rasa ini pula. Rasa hentakan jaring aku. Yeah. Dan sekarang, rasa ini. Jaring elektrik. Dan siap. Ya, mari. Tengok kalau kau boleh buat apa-apa pada aku dengan jaring hentakan ini. Ya. Ia berjaya. Dan jaring bom aku pun berjaya. Sekarang aku boleh belasah kau. Ya. Sial. Aku kena keluar dari sini. Kekuatan dia terlalu hebat. Tapi, aku boleh kalahkan dia. Aku cuma perlukan... Sekarang. Saat yang tepat. Jadi, teruskan. Ya. Wah. Kau dah jadi macam laba-laba sikit kan? Aku rasa kita dah ada pemenang jelas untuk gelaran Spider Sonic Si Loser. Aku kena berayun guna kemahiran Spider Sonic aku untuk sampai ke tempat paling tinggi. Macam itulah caranya. Dan dapatkan ijazah universiti aku. Betul tak, Profesor? Betul tu, pelajar kesayangan. Tahniah, ijazah universiti tu milik kau. Sekarang kau adalah Spider Sonic paling hebat yang pernah saya lihat. Dan kau boleh jadi wira yang selamatkan dunia ini. Terima kasih banyak. Saya tak akan dapat lakukan tanpa kau, mentor kesayangan saya. Sekarang saya dah ada ijazah, saya tak akan biar kejahatan berkuasa lagi. Jadi, hai penjenayah, korang kenal tak drone-drone saya? Saya rasa korang tak kenal. Dan saya kena ajar korang yang korang tak boleh buat benda jahat di kawasan yang saya lindungi. Terima kasih atas kerja korang, drone-drone. Ini pun sangat bagus. Jadi, ya, sesiapa yang nak buat jenayah di bandar ini, sesiapa yang nak buat kejahatan, akan berdepan dengan yang terbaik dan terkuat antara semua. Akan berdepan dengan Spider Sonic. Ya.